Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita syukur dengan Allah Ta'ala kerana Allah bagi kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri ini adalah satu kesempatan yang besar. Kerana tak semua orang yang Allah beri untuk melihat akan kesilapan diri untuk dia memperbaiki dirinya. Ya. Sebab apa? Sebab perkara kebaikan yang kita buat dan kita dapat adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Bukan sebab kita tahu, bukan sebab kita mahu. Ya. Maka kehendak kita ni untuk berbuat baik adalah satu doa dan satu harapan. Ya. Doa dan harap. Maka yang menghendaki adalah Allah Ta'ala. Nabi mahu bapa saudaranya masuk Islam. Tapi Allah tak mahu. Bapa saudara dia masuk Islam. Tapi Allah tak mahu. Jadi, kadang-kadang ya, kita ini terlupa tempat seorang hamba. Kita ingat kita sihat, kita boleh buat baik, kita tahu kita boleh buat baik, kita mahu kita boleh buat baik. Tetapi kita terlupa jika Allah tidak mahukan kita. Ini perkara yang kita kena ambil tahu. Ya, kena ambil berat jika Allah tak mahukan kita. Sebab itu kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar itu wajib. Yang memberi bekas adalah Allah. Yang menghendaki manfaat dan mudarat itu Allah Ta'ala. Kita sakit, maka kena usaha ikhtiar. Tapi hak yang menyembuhkan, hak yang mensihatkan, bukan usaha ikhtiar kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu, pada seorang hamba, kerja bagi hamba ni tadi. Ya. Seorang hamba, dia tak pernah berhenti minta doa. Tak pernah berhenti. Ya. Doa dan harap ini tak pernah berhenti. Ya. Harap dia tadi. Dia cukup berharap kepada Allah Ta'ala. Maka sifat harap yang kena ada pada kita ni dah menunjukkan sifat hamba. Sifat harap ini tak boleh hilang dalam diri kita. Ya. Sifat harap ni tadi. Amat berharap kepada Allah. Harap inilah, berharap inilah menunjukkan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan hilang. Kalau kita hilangkan sifat harap ini, maka ditakuti hilang pergantungan kita yang tepat kepada Allah Ta'ala. Lepas itu kita berharap. Bila harap ini, maka diiringkan dengan doa. Dia punca segala perkara ni. Ilmu ni, kalau kita belajar kat mana pun sama je. Ilmu tasawuf ni, kitab yang kecil, kitab hak besar, dia bicara perkara yang sama. Cuma, ilmu tasawuf, kitab yang kecil ini membahaskan kadar fardu ain. Bila kita mengaji hak besar sikit, dia membicarakan kadar fardu kifayah pula. Ada perbicaraan fardu kifayah. Pada ilmu pokoknya adalah ilmu yang fardu ain. Begitu juga fiqahnya. Begitu juga tauhidnya. Kadar fardu ain itu. Sebab itu
Bukan ilmu ini yang, ilmu itu yang kita letakkan. Tapi sejauh mana manfaat ilmu itu di dalam diri kita. Boleh tak kita jadi insan yang berfiqah? Boleh tak kita jadi insan yang bertauhid? Boleh tak jadi insan yang bertasawuf? Ini yang kita kena tengok. Kita belajar fiqah, boleh tak aku menjadi insan yang mengikut syariat? Kita kena tanya. Lepas itu fiqah ini terbahagi kepada empat rubuk. Ibadatnya, itu yang saya katakan, kita berjaya sudut ibadat. Semayang, puasa nak mari dah ni. Tak lama dah. Sekejap kan? Rasa sekejap. Saya bercerita dengan isteri saya. Manusia besok, dia akan terkejut bila matahari terbit sebelah barat. Tiba-tiba je, matahari ni terbit sebelah barat, dia terkejut. Terbit dah sebelah barat. Sebab apa? Sebab kita ni leka. Kita leka. Keadaan, cuba kita tengok keadaan sekarang. Negeri yang sejuk jadi panas. Negeri yang panas jadi sejuk. Negeri yang tak turun hujan, yang tak kerap turun hujan. Negeri tak pernah ada salji, ada salji. Negeri yang turun salji jadi panas. Negeri yang sejuk, terbakar, panas, mari mana api tak tahu. Nampak tak? Jadi seolah-olah bumi ini dia sedang bergerak. Matahari duduk situ, bumi sedang bergerak, beralih. Akhirnya, tempat barat menjadi timur. Timur menjadi barat. Tapi kita leka dengan urusan yang tak pernah habis. Sebab apa? Berpunca daripada hati. Hati, sebab itu, jika kita biarkan, maka zahir kita tetap melakukan perkara yang sama. Sebab itu, hati ini disebut oleh Nabi sebagai raja. Dia adalah ibu. Dia adalah raja. Dia adalah tempat utama dalam tubuh kita. Kalau kita biarkan, nescaya perkara dalam hidup kita tak pernah selesai. Tak pernah selesai. Betul guru saya beritahu. Ibu segala ibadat, solat. Ibu pada tubuh, hati. Ibu segala ibadat, salat. Sebab dalam salat ada semua perkara dia. Berkait. Terimpun segala ibadat itu dalam sembahyang. Ibu segala bulan, Ramadan. Sebab terimpun semua benda perkara hak bulan-bulan lain duduk dalam bulan Ramadan. Itu kata Syekh kami. Kalau orang kata ustaz boleh mana, tak tahulah. Guru kami sebut gitu. Dia kata apa yang tak ada dalam bulan Ramadan? Semua ada. Semua ada. Selawat ada, tasbih ada, Quran ada, sedekah ada, kasih sayang ada. Apa yang tak ada dalam salat? Semua terimpun situ. Doa ada, Quran ada. Apa yang tak ada? Puasa ada. Apa makna puasa? Imsak, tahan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Benda yang halal di luar sembahyang jadi haram dalam sembahyang. Halal luar sembahyang. Itu kata tahliluha wa tahrimuha. Hal luar sembahyang halal.
Boleh cakap, boleh benda. Tapi masuk saja takbiratul ihram, ada dia tahliluha wa tahrimuha. Benda hak halal jadi haram dalam sembahyang. Hak luar sembahyang nak cakap, nak beleber kata singgah. Boleh, tapi dalam sembahyang walaupun satu huruf yang memberi faham, batal. Ada gitu. Luar sembahyang nak makan banyak mana pun tak apa. Tapi sampai dalam sembahyang, walaupun sedikit dengan sengaja, batal. Benda hak boleh. Tidur. Oh, nak tidur luar sembahyang. Tak apa tidur. Masa mengaji tidur. Tak apa. Tak batal mengaji. Kata. Orang mengaji tidur, tak batal mengaji. Boleh pahala lagi. Boleh pahala mengaji tu boleh lagi. Benda yang halal dalam sembahyang dan di luar sembahyang jadi haram. Sebab itu sehinggakan perkara-perkara ini kita kena jaga. Jaga sungguh-sungguh. Kena jaga sungguh-sungguh. Adalah kupasan dia. Tidur macam mana, makan macam mana. Saya tak kupaslah benda ilmu fiqah itu di sini. Kena tanya ulama fiqah pula. Guru-guru fiqah kita. Lepas itu puncanya pada hati. Lepas itu Isra' Mi'raj berkisahkan kepada qalbun. Bila hati itu bersih, baru pula diisi dengan perkara yang bersih. Diisi dengan nur dan ma'rifah, nur ilmu dan ma'rifah. Maka hati ni tak boleh masuk. Nur ilmu ni tak boleh masuk pada hati yang kotor. Sebab itu kenapa kita ini tak boleh selesai mengajilah pun tak boleh selesai, tak boleh nampak, tak boleh tenang, tak boleh dapat kehidupan sebagai seorang mukmin. Orang mukmin ni tuan-tuan, muslimin muslimat, dia bukan tak ada masalah. Ada. Tapi dua benda ni dia tak ada. Apa dia tak ada, tuan-tuan? Allah sebut la takhaf. Satu, dia tak takut. Dua, la tahzan. Dia tak sedih. Kenapa? Sebab akidahnya kuat. Kerana dia berpegang, dia ada Allah. Inna Allaha ma'ana. Ada. Itu orang mukmin. Dia tak takut dengan selain daripada Allah Ta'ala. Urusan hidupnya dia tak takut. Manusia segala di sekelilingnya dia tidak takut. Kerana apa? Kerana dia ada Allah. Dia tahu yang jaganya Allah. Dia tahu yang dia, segala urusannya diuruskan oleh Allah kerana dia ada Allah. Ni hebat orang mukmin. Dan dia tidak bersedih. Dia tak sedih. Ni hebat orang mukmin. Kerana apa? Kerana saat dia melalui kesedihan itu, tempat kegembiraan hatinya, dia kembali kepada Allah. Ini cerita Isra' Mi'raj. Berlakunya Isra' Mi'raj itu pada tahun Ammul Hazni, tahun kesedihan. Maka Allah berikan kepada baginda Rasul akan Isra' Mi'raj pengubat kesedihan itu. Maka yang kita belajar, nak ubat segala kesedihan itu menuju kepada hadrah Allah. Itu jalannya. Jadi kena belajar situ. Bukan kita dengar cerita Isra' Mi'raj setiap malam. Jika kita sedih, jalan dia menuju kepada Allah. Kesedihan itu akan terubat dengan Allah. Bukan kesedihan itu terubat dengan jalan-jalan. Kita sedih, kita bawa diri kita, pergi jalan mengata,
naik motor, jalan, buat sedih. Balik, tak hilang lagi sedih. Tak? Orang kata kalau sedih, makan banyak. Kan yang doa, tak hilang lagi sedih. Tak? Sampai saya lah. Sedih juga lagi. Rupanya, kesedihan ini diubat dengan Allah. Kesedihan itu diubat dengan kita menuju ke hadrah Allah. Ini yang perlu kita ambil. Dan yang perlu kita amalkan. Sebab hidup dalam dunia ini, orang mukmin ini, tuan-tuan, hidup dalam dunia ini adalah satu ujian baginya. Setiap hari, bulan, tahun adalah ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Dia lulus tak lulus ujian. Dia lulus tak lulus ujian. Jika dia lulus, maka dia berjaya untuk dia duduk pada tempat yang disediakan oleh Allah, iaitu syurga. Betul, orang mukmin dia berbeza, tuan-tuan. Orang mukmin saat dia terkena dosa, hati dia pedih. Pedih. Saat dia terkena maksiat, kejahatan, hati dia pedih. Pedih. Saat dia berada dalam ketaatan dan kebaikan, maka hati dia terlalu gembira. Berbeza dengan orang yang tak duduk tempat itu. Orang kafir, orang fasik, saat dia dapat dosa, dia bergembira. Dia boleh dosa, dia buat dosa, dia bergembira. Lepas itu, kita kena jangan duduk tempat. Kita buat dosa, kita seronok. Kita buat dosa, kita rasa manis. Kita buat dosa, kita tak rasa bersalah. Saat kita berbuat kebaikan dan ketaatan, kita rasa pedih. Nak semayang pedih. Nak zikir pedih. Nak mengaji ni pedih. Sebab itu tak semua orang boleh berjaya duduk pada tempat yang disiapkan oleh Allah dan Rasul. Itu dia. Susah, tuan-tuan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu Allah wa antum la ta'lamun. Dan harap bahawa tiada suka kamu itu akan sesuatu pekerjaan, dan iaitu bagus bagi kamu. Benda hak kita tak suka tu rupanya baik pada kita. Kita kalau mata hati kita nampak. Dan harap bahawa suka kamu akan suatu pekerjaan, dan iaitu jahat bagi kamu. Benda hak kita suka, benda hak kita tak suka, baik pada kita. Benda hak kita suka, jadi tak elok pada kita. Sebab kita tak tahu apa rahsia Allah. Rahsia Allah. Kita tak tahu. Benda hak berlaku, kita rasa benda tu tak elok. Rupanya elok. Lepas tu benda kadang-kadang kita, apabila hati kita ini, tuan-tuan, tak bersih, kita suka mengungut.
Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak buat suatu perkara, diajar oleh Nabi kepada kita istiharah. Buatlah apa pun istiharah. Nak buka kedai baru, istiharah. Nak pindah, istiharah. Nak buat apa sekalipun, istiharah. Tanya. Sebab kita tak tahu apa yang Allah tak tahu. Aku tak tahu apa yang kau tahu, ya Allah. Benda yang kita tak tahu, kita kena bertanya kepada Allah. Tak susah semayang sunat istiharah. Sahaja aku semayang sunat istiharah 2 rakaat kerana Allah. Rakaat pertama, bacalah surah apa hak kita nak. Hak kita tahu. Hak kedua pun gitu. Habis daripada salat, angkat tangan. Ya Allah, tunjukkan padaku perkara demikian kerana aku tidak tahu apa yang engkau tahu. Minta tunjuk dengan Allah. Kita nak terima menantu. Jangan tengok lawa. Jangan tengok kaya. Jangan tengok kerja. Tanya dengan Allah, ya Allah, menantu yang hadir, yang pinang anak aku ni, laki-laki yang meminang anak aku ini, elok tak pada sisi engkau, ya Allah, untuk menjadi isteri kepada anak aku. Untuk jadi suami kepada anak aku. Tanya tuan-tuan. Tanya. Kita temu duga dulu. Ada bila lepas kahwin, baru tahu menantu ni gini. Sebab apa? Kita melihat kepada zahirnya. Yang laki-laki nak berkahwin, tanya dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, Fulan bin Fulan yang aku nak pinang ni, ya Allah, elok tak pada aku untuk menjadi pasangan hidup? Elok tak? Buat. Jangan ikut nafsu kita. Kita kalau melihat pada cantiknya, suatu hari kasih kita akan berkurangan kerana cantik itu akan hilang. Cantik akan hilang. Saya benda-benda ni tuan-tuan, saya ambil berat. Saya dulu nak pinang isi saya semayang istiharah tuan-tuan. 3 malam. Malam pertama tak dapat, malam kedua tak dapat. Malam ketiga saya mimpi. Saya mimpi apa tuan-tuan? Saya tolak satu orang tua, satu orang perempuan yang tua. Saya tolak pakai wheelchair naik atas gunung, rumah saya duduk atas. Rupanya cerita mimpi itu berlaku dalam hidup. Saya jaga mak mentua saya. Saya nak terima menantu pun saya isyarah. Selalu orang masa saya baking dulu. Masa baking dululah. Sekarang tak gerak lah. Tak gerak dah tuan-tuan. Sakit semua. Ni pun baru lepas bangun sakit seminggu. Baru lepas bangun sakit. Rasa lagi. Kaki saya berasa lagi sakit lagi. Dulu masa baking dulu, saya ni tak boleh ngajar bekah. Ngajar bekah saya baking semua. Baking selalu saya ni. Tak boleh. Tak boleh ngajar tauhid. Tak boleh ngajar bekah. Dua ni tak boleh. Adik saya nak buang baking saya ni, saya ngajar tasawuf. Dah dulu baking saya. Cerita pula buat nikah kahwin. Baking selalu. Lalu orang tanya saya, Ustaz kata, nikahkan anak, dah ambil ke hantaran ke, benda-benda ke? Saya khabar. Tak percaya, tanya menantu saya mari. 1 sen saya tak minta.
Ya. Samah budak. Jangan kata seria. Samah budak. Sampai besan saya terkejut. Besan saya, dia terkejut. Betul ke Ustaz? Ni bukan cerita Piramli, dia kata. Inilah hakikatnya. Ya. Ya. Ada. Senali ada duit tak? Tak ada. Apa mahal Senali? Kita ingatlah. Saya tak apa ingat. Mahal dia. Kulhu 3 kali lah. Tak silap lah. Kalau silap, khabar. Itu yang Senali mampu. Kita istiharah molek dah menantu kita. Elok dah menantu kita. Mu mampu gana. Saya tak mampu benda. Tapi saya nak kahwin, saya suka kan nak bocik. Macam mana bocik? Dah tengok segi istiharah kita molek dah. Boleh tak terima? Mu tak ada vitih, mu nak menikah, mu tak ada vitih, mu nak kahwin. Baik tak? Saya 6 orang, saya tuan-tuan, Allah ni adil. Saya nak khabar gini. Malam ni lagi tajuk banyak ni. Saya ada 4 anak perempuan, ada 3 anak laki-laki. Dan 4 anak perempuan, orang Pinang anak saya, 1 sen pun saya tak minta. 1 sen saya tak minta. Allah adil. Saat saya pinang anak orang. 2 anak laki saya pinang. Dan besan saya, 1 sen dia tak minta. Adil tak Tuhan? Dan Allah balas apa yang kita buat. Allah balas. Ya. Dalam dunia lagi Allah balas. Dan dalam dunia lagi Allah tunjukkan kepada kita. Kadang orang tak percaya tuan-tuan. Ya. Lepas tu orang tanya saya nak menikah dengan anak ustaz. Anak saya tak ada dah. Tinggal saya lagi. Anak saya tak ada dah. Baik tuan-tuan. Habislah. Lagi tajuk malam ni. Saya sebenarnya nak lupakan. Saya rasa sakit ni. Kaki saya sebelah kiri rasa sakit. Saya nak lupakan sakit saya tu. Baik. Dan beberapa kali hai hamba menghendak engkau pekerjaan yang jadi bagus, tertolak engkau daripadanya. Kita rasa benda tu bagus. Ya, benda tu elok pada kita. Rupanya tidak. Ya. Dan dapat engkau cilaka dan binasa. Kita rasa benda tu bagus. Rupanya kecelakaan dan kebinasaan pada kita. Dan dibukakan bagi engkau daripada akhirnya. Yang demikian itu mengetahui engkau bagus tadbir Allah Ta'ala. Maka tak kala kita mendapat natijah sesuatu perkara, nampak dah akhir dia gini, barulah kita tahu eloknya tadbir Allah. Tak ada orang tanya saya, ustaz, saya dulu jahat. Maka guru saya kata, orang kata jahat ni tak molek. Molek jahat ni. Jika akhirnya ada perasaan menyesal kepada Allah. Jika jahat itu berterusan, tidak didatangkan perasaan menyesal kepada Allah, maka jahat ini satu kebinasaan. Ada? Jahat itu satu kebinasaan, kita tak sedar. Orang mari jumpa saya, ustaz, zaman silam saya gini. Jangan cerita dengan saya. Tapi berceritalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Kenapa? Baiknya kita melalui zaman silam yang tidak elok itu, kita akan rasa rendah diri dengan Allah. Ya. Bila kita jumpa orang ni, kita dah sombong. Rasa rendah diri dengan Allah. Aku pun jahat juga dulu. Aku pun tak molek kau dulu. Aku pun tidak elok juga dulu. Lalu kita sentiasa mengekalkan rasa hina kita kepada Allah Rabbul Izzah. Kita merasakan hina kita pada sekalian makhluk di sekeliling kita. Baik tu guru saya pesan. Dalam dunia ni jangan berhenti menangis. Jangan berhenti. Pesan dengan saya. Cukup pesan. Masa saya belajar dulu. Dalam dunia ni dia kata, selama kau hidup, dia kata, jangan kau berhenti menangis. Kerana apa? Supaya kau boleh tersenyum di sana. Jika engkau, dia kata, tidak boleh menangis di dalam dunia, cuma engkau mampu ketawa dan tersenyum, maka ditakuti engkau akan bersedih di sana. Belajar, tuan-tuan. Bangun malam, kita belajar jatuhkan air mata kita. Belajar. Saya dulu, tuan-tuan, saya belajar. Saya tak semayang tahajud, tuan-tuan. Saya tak semayang tahajud. Saya nak belajar. Saya sebut nama Tuhan. Saya sebut nama Allah. Sampai saya boleh menangis. Saya belajar. Itu saya suka sebut, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Selagi saya tak boleh menangis, selagi itu saya tekan diri saya. Saya tekan diri saya. Saya tekan diri saya. Saya desak diri saya. Supaya saya boleh jatuhkan air mata saya di hadapan Allah. Bangun. Cuba. Tak payah susah. Sebut nama Allah. Panggil nama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panggil nama dia. Belajar. Kita kena usaha. Lagi-lagi kita yang dah berumur ni. Kita yang dah tua ni, kita banyakkan jatuh air mata. Supaya apa? Supaya air mata itu dapat menjadi perisai api neraka Allah. Di kat sana kita boleh tersenyum. Senyum. Ada orang tanya saya tak boleh nangis, Ustaz. Usaha juga. Usaha juga. Saya keras hati, Ustaz. Sekeras mana pun hati kita, jika masih ada iman di dalam hati. Macam mana keraslah hati seseorang itu, tetapi jika masih ada iman dalam hatinya, maka kalimah Ya Allah, kalimah Allah itu akan merobekkan hati-hati seorang hamba yang keras hati. Macam manalah kerasnya hati seseorang? Keras macam manalah? Selagi ada iman. Selagi ada iman dalam hatinya, kalimah Allah itu akan merobek-robekkan hatinya. Walaupun hati kita ini keras, lebih keras daripada batu. Belajar. Tak payah semayang. Guru saya didik saya macam, kau tak payah semayang. Dia kata. Kau bangun malam, dia kata, ambil semayang. Jangan tak ambil semayang. Sebab adab kita berzikir kena bersih. Adab kita berzikir kena sucikan diri. Ambil air semayang, hadap kiblat, duduk, panggil Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sebut. Ya Allah. Umur aku dah tua, 60 tahun. Tapi aku tak boleh nangis. Ya Allah.
Aku suka merungut bila sakit, bila susah. Tapi bila senang, aku tak cakap apa-apa pun dengan kau, ya Allah. Ya Allah, bila aku susah, aku tak sabar. Tapi bila aku senang, aku tak pandai nak bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, saat aku diuji, aku begini. Tapi saat aku dalam keadaan yang tenang, yang senang, aku tak ingat Engkau pun, ya Allah. Bagi tahu dia. Kan susah sangat dengan Allah Ta'ala. Baik. Yang demikian itu mengetahui engkau bagus takbir Allah, yang tiada mengetahui engkau akan dia, maka sesungguhnya jahat hamba menghendak ia pekerjaan yang tiada faham baginya. Jadi kita tak faham apa pekerjaan tu, jahat kita. Bagi kita suka merungut. Orang tengah ada panggil apa? Sungut. Bersungut. Kalau orang Selangor panggil merungut. Kita hak ni tak kena, hak tu tak kena. Bui panah tak kena. Allah bui hujan tak kena. Sekarang ni kita nak ikut Allah ke Allah nak ikut kita? Tak ada cucu, tak kena. Boleh cucu, tak kena juga. Bising. Cucu hari ni, gini. Jadi kita nak ikut Allah ke Allah nak ikut kita? Ada kita ni tak pernah bersyukur. Betul kata Allah. Sedikit daripada hamba-Ku bersyukur. Kita ni tak reti bersyukur. Sifat kita ni macam sifat kaum Bani Israel. Ada. Bagi mana wasalwa. Tak puas hati. Nak bawang pula. Ada kita ni. Bagi tu tak kena. Allah bui ni tak kena. Allah bui hak ni tak kena. Sebenarnya kita tanya, kita nak benda. Apa yang ada dalam hati kita? Sebenarnya kita sedar ke tak sedar yang kita ni hamba Allah. Itu seorang hamba Allah. Saat dia diberikan kesenangan, diingat Allah. Dia susah, ingat Allah. Dia sihat, ingat Allah. Dia sakit, ingat Allah. Macam mana dia sihat, ingat Allah? Dia tak lupa tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Dia sakit, dia tak lupa tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. Saya kalau ingat benda ni kan tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tuan-tuan sayang sangat dengan kita. Saya baru ni sakit tuan-tuan. Saya baring. Kalau baring tu saya tak boleh gerak lah. Saya rasa masa saya sakit tu, saya rasa saya tak jumpa dah tuan-tuan. Saya nak minta maaf dengan isteri saya siap-siap. Saya rasa tak jumpa dah anak. Di situ saya belajar satu perkara. Setiap kali saya nak semayang, tuan-tuan, saya cukup takut. Saya tak boleh gerak. Setiap kali saya bergerak, sakit. Saya minta dengan Allah. Saya angkat tangan saya, ya Allah, tolonglah ringankan sikit sakit saya.
masuknya waktu solat. Masuk waktu solat ni, tolong ringankan sikit. Saya dah selesai solat, kembalilah, tak apa. Pada rasa sakit tu. Selama beberapa hari tu, tuan-tuan, setiap kali azan saja, sakit saya kurang. Saya boleh pergi bilik air. Saya boleh semayang dalam keadaan yang duduk. Boleh solat dan sebagainya. Habis saya solat, saya terus baring dengan sakit dia. Sama seperti mana yang seawal. Itulah hebatnya. Saat kita ini tidak lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya nak bagi tahu. Sejahat mana pun kita, doa kita pasti akan didengar oleh Allah. Sejauh manalah kita dengan Allah Ta'ala, saat kita benar-benar memohon kepada Allah dengan hati yang ikhlas, maka Allah dengar doa kita. Allah dengar. Itu jangan buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Percayalah. Jangan sekali-kali buruk sangka Allah tak nak tolong aku, Allah tak nak bantu aku, Allah Ta'ala biarkan aku. Jangan buruk sangka dengan Allah. Angkat kedua tangan kita, minta bersungguh kepada Allah dengan keadaan hati yang benar-benar kita berharap. Itu perkara yang paling saya takut ketika saat sakit, iaitu apa dia? Aku tak boleh semayang. Sampai saya minta, tuan-tuan, ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa aku, biar aku lepas semayang ni. Jangan kau ambil nyawa aku sebelum aku melaksanakan solat. Lepas aku semayang, kau ambil lah. Tak apa. Betul tak, tuan-tuan? Saat kita sakit, kita hampir kepada kematian. Siapa pun lalu, setiap kali dia sakit, dia akan pasti mengingati kematian. Siapa pun. Bila dia keadaan begitu, dia pasti akan hampir kepada kematian itu sendiri. Itu tanda apa, tuan-tuan? Tanda iman. Baik. Maka sesungguhnya jahat hamba berkendak pekerjaan yang dia tak faham baginya. Dan sejahat-jahat hamba yang tiada menserahkan dirinya bagi Tuhannya itu. Satu hikayat, paling jahatnya dia, kita tak nak serahkan diri kita kepada Allah. Serah dengan Allah. Ya Allah, aku tak tahu apa-apa, tolong aku. Ya Allah, aku tak kerti apa-apa, tolong aku. Ya Allah, aku tak mampu, tolong aku. Ya Allah, aku begini, tolong aku. Minta. Satu hikayat bahawa seseorang adalah baginya apabila datang bala dan susah. Dengan sesuatu berkata ia bagus, maka pada satu malam dimakan harimau akan ayamnya. Maka dikhabar orang kepadanya, katanya bagus. Ada satu riwayat. Ternakannya dimakan oleh binatang. Orang beritahu dia, habis ternakan kamu, bagus, dia kata. Kemudian dipukul pula anjing, maka mati pada itu malam. Maka dikhabar orang kepadanya, anjing perburuan dia pula orang pukul. Orang bagi tahu dia, anjing kau pun mati, dia kata. Anjing yang jaga kebun kau pun mati. Dia kata apa? Bagus. Alhamdulillah. Kemudian bersuara binatang himarnya. Maka mati pada itu malam. Maka dia khabar orang kepadanya. Katanya, bagus. Kata dia. Maka tersangat susah pada hati ahlinya dengan perkataan yang demikian itu.
Jadi keluarganya susah hatilah tengok dia ni semua bagus ni, macam mana ayah aku ni. Ayah aku ni semua bagus, nampak bagus, semuanya bagus. Ternakan mati bagus, keldai yang buat tunggangan mati bagus. Pada itu malam datang orang membunuh di dalam itu tempat. Semua terbunuh pada mereka. Pada mereka itu. Suara ayam, suara anjing, atau himah. Maka selamat laki-laki itu dan sekalian ahlinya, kerana tiada sesuatu yang ada bersuara, maka sebab binasa yang demikian itu dahulunya. Jadi ada orang nak datang, bunuh keluarganya, nak bunuh dia, bunuh keluarganya. Tapi orang datang tengok senyap sunyi. Maka pembunuh tu ingat, tak ada orang di rumah. Selamat tak dia? Anjing dia mati, himarnya mati, ayamnya mati. Orang bagi tahu, dia kata apa? Bagus. Lalu selepas pada itu ada orang nak bunuh dia, maka pembunuh tengok senyap sunyi, tak ada orang ni, dia kata. Maka selamat daripada kena bunuh. Nampak tak? Jadi kalau orang mari rumah, ada ayam. Macam kita tak pakai keldai sekarang. Orang tengok kita, ada kereta, wai suku ada orang di rumah ni. Tak? Nampak tak? Rupanya kehilangan perkara ini kita rasa tidak elok. Rupanya pada tadbir Allah elok, bagus. Ini orang yang mata hatinya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah selamat mereka itu. Maka Maha Suci Tuhan yang mentadbir sekalian alam lagi hakim. Kita tak tahu apa yang ditentukan oleh Allah. Tak tahu. Orang tipu. Saya teringat ayah saya tuan-tuan. Asal orang buat naya ke dia, dia kata apa, tak apalah, biarlah. Orang buat zalim ke dia, biarlah. Sekarang baru saya belajar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban baik. Tapi perkara ni susah. Dia memerlukan proses mujahadah. Proses mujahadah. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam proses mujahadah ini, kita jangan tinggalkan beberapa perkara dalam hidup. Yang pertama, proses mujahadah ini, kita kena ada himmah yang tinggi. Himmah ni apa tuan-tuan? Kesungguhan. Kena tinggikan kesungguhan. Sebab nak buat baik ni, dia kena ada kesungguhan yang tinggi. Kalau tak bersungguh tuan-tuan, maka kita tak boleh istiqamah dalam berbuat baik. Tak boleh istiqamah. Kena ada himmah. Himmah ni kena ada. Kalau tak ada, susah. Yang kedua, nak dapat istiqamah, kena ada raja dan doa. Harap dan doa. Doa jangan putus. Angkat tangan. Makbul, tak makbul, jangan pertikai.
kerana yang memakbulkan doa kita Allah. Jangan sekali kita petikai. Kenapa tak makbul? Kenapa tak makbul? Kadang-kadang orang bercakap, saya dah minta dah, Allah Ta'ala tak kabulkan. Minta lagi. Saya dah doa dah, tak lepas lagi susah ni. Minta lagi. Minta lagi. Minta lagi dan terus meminta kepada Allah. Terus minta. Nabi Ayub sakit berapa tahun? Nabi Ayub sakit berapa tahun? Terus saja minta. Kita diuji, terus saja minta. Kita dalam keadaan susah, terus saja minta. Minta, angkat. Dan kita percaya bahawa pertolongan Allah itu terlalu hampir. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Jangan sampai. Maka syaitan sentiasa mendorong kita supaya kita putus asa dengan rahmat Allah. Syaitan sentiasa membuka pintu kepada kita supaya kita putus asa dengan rahmat Allah. Seolah-olah tidak ada peluang untuk kita, tidak ada peluang masalah itu akan selesai, tidak ada peluang sakit itu akan sembuh. Silap. Salah. Kita kena terus minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nak jalan istiqamah. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk kita istiqamah, jangan sekali-kali kita ini meninggalkan kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan, kerana tiap-tiap kebaikan itu adanya keberkatan. Sebab kita tak tahu kat mana berkat. Cerita seorang pelacur yang diampunkan dosanya dengan sebab berkat dia memberi minuman kepada seekor anjing yang sedang dalam kehausan. Allah ampunkan dosa. Jangan kita meremehkan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Tu guru saya pesan. Walaupun senyum aja. Kita senyum itu satu kebaikan kerana Nabi kata senyum itu sedekah. Kita tak tahu nak buat benda apa. Senyum itu kita rasa terlalu kecil, tetapi dengan kita melakukan kebaikan yang berterusan, walaupun ibadat itu terlalu kecil. Kita berjalan tengah jalan, tengok ada kayu tengah jalan, kita berhenti ambil, kita letak, buang. Maka kebaikan itulah yang kita buat, walaupun kecil, tetapi kita tidak tahu di situlah adanya keberkatan yang dapat kita ini diberikan akan peluang istiqamah, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, setakat ini saja pertemuan saya dengan semua yang hadir. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki bulan depan kita jumpa. Kemudian bulan puasa kita tak jumpa dah. Sama raya 2 bulan tu kita dah jumpa. Tinggal bulan depan je insya-Allah. Kalau saya panjang umur, kita jumpa insya-Allah. Jadi sebelum daripada saya berhenti ni, insya-Allah tolong doakan Darul Atiq Dakwah Center, Ustaz Dakwah Darul Atiq Kemuruan tu mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan asrama. Cuma yang pada malam ini saya membuka ruang lah kepada semua jamaah Surau Padanidin ini untuk kita sekarang ni tengah buat
camp di sekolah. Jadi saya tengah nak cari sikitlah dana untuk tampung segala pengurusan tersebut. Tak banyak pun, pada tuan-tuan banyak kot. Sebab kenapa saya kata tak banyak? Sebab saya berharap benda ni selesai. Itu kita nak cuba kumpulkan dalam RM10,000 untuk kita selesaikan berapa kos yang sepatutnya. Saya tak nak panjangkan. Cuma saya nak cari dalam 2-3 hari ini dalam RM10,000 untuk kita selesaikan kos apa program tersebut, makan minumnya dan beberapa kos yang lain. InsyaAllah selalu kita buat, alhamdulillah, kutipan tu sumbangan daripada orang ramai cukup. Cukup. Tapi kali ini program kita sumbangan itu tidak cukup. Tak cukup, jadi kita kena tambah beberapa kos yang lain. Jadi untuk kita selesaikan perkara itu, jadi saya pada malam ni saya mohon kepada sekian jamaah yang nak bantu untuk selesaikan kos tersebut, segala pengurusan perjalanan program tersebut, boleh berjumpa dengan saya insya-Allah. Mudah-mudahan jika apa yang kita buat, budak-budak ni dia boleh jadi orang baik, dia boleh sembahyang, dia boleh kekal jadi anak yang baik, dan setiap amalan yang dia buat tu mengalirlah. Kalau dia sampai besar jadi orang baik, mengalirlah. Sampailah kita mati besok, kita dalam kubur dengan asbab benda yang dia buat dia tadi berterusan, kita dapatlah benda tu, kita dapat, tak susah. Jadi itu daripada saya, dan tolong doakan kesihatan saya juga. Mudah-mudahan kesihatan saya baik dan bertambah baik. Dan saya minta doa sihat ni bukan apa tuan-tuan. Tuan-tuan minta tolong doa sihat ni bukan sebab saya amat berharap kesihatan saya baik, saya dapat melihat Darul-Atiq Tawah Center di Kemugoh ni terbina. Lepas dia terbina, saya Allah nak ambil tu ambil lah. Hajat saya itu je lagi, tak ada apa dah. Hajat lain semua dah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tegak je semua berjalan dengan elok. Allah nak ambil saya sedia dah. Dah tak ada. Saya apa benda lagi nak tuan-tuan? Makan dah, puas makan dah. Benda lagi nak makan benda. Nak makan tom yum. Sampai muntah kita makan tom yum. Nak jalan lah. Banyak tempat kita berjalan. Nak apa? Kita nak apa lagi? Jadi cuma kita mahukan agama itu dapat berjalan. Dapat berjalan. Dan kita dapat berbuat amal saleh. Ini je harapan kita. Tak ada harapan yang lain. Tuan-tuan tolong doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita semua insya-Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami angkatkan dua tangan kami dalam bulan Rejab yang penuh dengan keberkatan. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, tolong kurniakan atas kami rezeki, atas kami untuk kami dapat menemui bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kurniakan atas kami untuk kami dapat menemui bulan Ramadan yang kami rindui, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kurniakan atas kami agar kami dapat menemui Ramadan yang kami nanti-nantikan selama 11 bulan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong rezekikan atas kami untuk kami berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, ya, yang penuh dengan keberkatan itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jangan kau sia-siakan hidup kami, Ya Allah. Jangan kau sia-siakan ilmu yang ada pada kami, Ya Allah. Jangan kau sia-siakan amal saleh kami, Ya Arhamar Rahimin. Jangan kau sia-siakan segala apa yang kami amalkan, sehingga besok di akhirat kami menjadi orang yang muflis pada sisi Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolong jaga lisan kami dan jadikanlah lisan kami di mana lisannya orang-orang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong jaga, tolong jadikan hati kami hati seperti mana hatinya orang-orang saleh. Tolong jadikan akhlak kami seperti mana akhlaknya orang-orang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong hidupkan kami seperti Engkau telah hidupkan orang-orang saleh. Ya Allah, tolong matikan kami seperti mana Engkau mati rezekikan atas kami kematian, seperti mana matinya orang-orang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong dengar akan doa kami. Tolong dengar rayuan kami. Tolong dengar munajat kami. Tolong dengar apa yang kami mohon, Ya Arhamar Rahimin. Kami tak ada daya dan upaya. Kami hanya ada Engkau, Ya Allah. Kami hanya ada Engkau, Ya Allah. Kami hanya ada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.